Soraya, indah namamu, seindah raut wajahmu, menguntung senyuman yang tak pernah cemu. Begitulah coretan isi hati Fauzi yang terdapat di dalam buku ini. Di sebalik kepudaran ada kilauan jua. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Nur Iman Haura binti Ada Fahmi. Dan saya sekarang berada di tahun 3 dan saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bangsa. Kod sekolah saya ialah WBA 0012. Mari kawan-kawan, saya berkongsi bahan bacaan yang menarik minat saya yang ditulis oleh Mansur bin Man dan diterbitkan oleh penerbitan Zafran. Judulnya bertajuk Di Sebalik Kepudaran Ada Kilauan Jua. Jumlah halaman buku ini ialah 124. Buku ini mengangkat elemen kasih sayang dan keluarga sebagai objektif utama. Laut yang disangka tenang, jangan disangka cadu ombak. Begitulah kehidupan bagi Fauzi yang diragut dengan ujian kehilangan anak-anak lelakinya akibat nahas jalan raya. Anak mencari tonggak harapan, masa depan keluarga pergi meninggalkan mereka dengan sekelip mata. Penulis terus mengajak pembaca untuk terus mengamati ujian kehidupan Fauzi dengan ujian kematian isteri yang tercinta akibat patukan ular Tungsela setahun kemudian. Cedera, Fauzi seakan patah semangat dan terus-menerus meratapi pemergian orang yang tersayang. Teguran jiran akan kepentingan pendidikan anak yang tinggal, iaitu Sarah, membuatkan Fauzi bangkit dan mula memikirkan tentang masa depan anaknya itu. Dalam gelutan akal fikiran memikirkan masa depan anaknya itu, hati Fauzi masih tidak mendedahkan keadilan buat isterinya. Apa yang menarik minat saya, elemen dendam terhadap ular Tungsela yang masih berbaki itu terus ditekan oleh penulis dan membuatkan Fauzi nekat masuk ke dalam hutan demi sebuah pembelaan insan yang tersayang. Benarlah niat jahat akan sia-sia. Penutupnya kehidupan Fauzi berakhir dengan bahagia tak kala amanat yang ditinggalkan oleh arwah sahabat lamanya untuk menikahi isteri arwah dengan ijab dan kabul. Sekian daripada saya. Terima kasih.